ada 28 buah. Jadi kalau idea serta cabaran yang habis sepanjang melaksanakan inisiatif pendidikan. Potensi ini bukan saja untuk kefahaman kami, malah mengutip semangat kepada kami warga SK Pasidamai untuk terus berinovasi dan bergerak seiring dengan aspirasi pendidikan negara. InsyaAllah, seinput yang kita boleh hari ini akan kita manfaatkan sepenuhnya demi kecintaan mereka semua. Saya berasa dipanggil pedalaman. Praktikal MPKL di SK Pasidamai. Kami datang untuk buat rawatan penambang arak di sekolah SK Ceniin. Beginilah keadaan di surau di SK Ceniin. Kalau kita lihat dengan kemudahan yang kita dengan TikTok dengan keadaan yang bersih dan sudut-sudut yang sangat praktikal untuk budak menghasilkan satu pengalaman yang menarik pada murid-murid di sekolah. Senator pertama di kalangan orang Ati.
apa pun. Sampai akhir tak jejak itu pun hatinya namlah. Terima kasih diucapkan kepada Guru Besar Cikgu Zeti. Ini adalah kali kedua rombongan yang dibawa Sekolah SK Tasik Damai untuk penanda aras di sini. Dan kali pertama adalah semasa beliau sebagai Guru Besar di SK Parlimen Kinta. Banyak perubahan yang telah dilakukan, transformasi, nilai tambah yang banyak dan mencipta nilai baru. Itulah kita nak, itulah dia Madani. Guru Besar SK Tasik Damai ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azmi selaku Guru Besar SK Chinese kerana memberi peluang kepada kami untuk datang membuat penanda arasan ke sini. Supaya dia banyak memberi, sebenarnya dia banyak memberi impak yang baik kepada kami untuk kami kan jadikan contoh bagi menambah baik prasarana kami di sekolah, insya-Allah. Terima kasih Iron Daddy of Tasik Damai. Pun hatinya namlah. Dah. Okey, ini dia tetamu kita dari tahun 6. Inilah. Saya Maha. Buang sampah dapat dosa. Dia pasal aja. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu saya pada hari ini kerana sudi melampaukan masa. Kalau kita sudi mahu dengan masukan kita ke sini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana cikgu sudi untuk melampaukan masa untuk bersama-sama saya untuk membuat penanda arasan ke SK. Kebaikan dan banyak pedoman yang kita boleh bawa balik kepada sekolah kita. Okey, sekolah kita pun dah hebat dah. Tapi kita hebatkan lagi sekolah kita, insya-Allah. Seronoklah bersama kami dan minta maaf lah kalau ada layanan yang terkurang. Maklumlah saya salah setting. Setting murid yang datang tapi mak murid yang datang. Jadi kalau saya tahu tuan-tuan yang datang memang saya akan carikan sungai ke sayur kelat juga.